Assalamualaikum anak-anak. Jom kita baca surah hafazan bersama dengan Cikgu Liza. Surah yang akan kita baca pada hari ini adalah surah Al-Masad yang bermaksud tali-tali yang dipintal. Anak-anak dah sedia? Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zatalahabin wam ra'atuh hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Sadaqallahul azim.